ingat tak perkataan pertama anak? Masa kecil lah. Masa kecil. Mama. Mama. Lepas tu standard yang macam tu lah, yang vocab punya words tu. Dada, baba, yang macam tu. Sebab budak-budak masa kecil kan dia banyak bubbling kan. Betul-betul. Perkataan-perkataan yang macam tu lah. Sekarang apa yang dia kerap sangat sebut? Sekarang lah dah macam-macam, dah pergi sekolah semua macam-macam lah, nak bergaduh ke apa boleh je, sebab dia dah start mimik kan apa yang kita buat apa semua. So language sangat kena jaga, sebab diorang sangat waktu-waktu macam ni yang sangat absorb apa yang kita buat kan, apa yang kita cakap. Even kalau kita marah dia balik pun, jangan buat macam dia, nanti mami tinggal. Dia pun cakap, mami cepat siap, nanti kena tinggal. Dia dah start reverse psychology dengan kita. Yes. Berapa tahun anak? 5 tahun dah? Dah sekolah lah. dah tadika Tadika dah.